cara nak cuci buah pinggang dengan efektif. Ini dia. Main function detox ni untuk buang excess acid uric dalam badan dan juga sodium atau garam yang dah terkumpul. Dan juga startkan balik korang punya metabolism. Apa yang korang perlukan? Nombor 1, fresh lemons. Sebiji ataupun separuh. Nombor 2, 1 atau 2 inci halia bersama dengan kulit dia. Tapi basuhlah dulu tanah-tanah tu. Sebabnya kulit dia kaya dengan gingeron yang boleh mengurangkan keradangan. Nombor 3, apple cider vinegar yang natural punya. Bukan yang clear tu sebab kita nakkan isi dia yang raw kat dalam. Nombor 4 ni optional. Cinnamon. Masukkan halia dengan lemon kat dalam juicer sampai keluar air dia. Masukkan 1 sudu besar apple cider vinegar. Lepas tu masukkan 100 hingga 150 ml air. Yang nak masukkan cinnamon tu, 1 cubit dah cukup. Kacau sampai sebati, minum. Seeloknya minum setiap pagi sebelum makan selama 3 hari. Siapa yang ada masalah gastrik tu, korang boleh minum dengan air suap. So, siapa yang nak detox, boleh amalkan.